Okay, bismillah. Kita tengok Black Gap Up setup yang hampir bagi 90 tick pada 30 Mac hari Isnin. So, opening hari Isnin dia terus bagi kan. Okay, kita tengok mula-mula. Tapi sebelum tu, untuk Black Gap Up setup ni memang sebelum ni saya ada bincangkan dekat tahun lepas, 27 Disember. So, saya ada bincang kat sini kenapa dia menjadi, dan masa tu masih belum jadi saya punya setup. Okay, kita study dulu untuk 30 Mac ni. Untuk tu boleh study sendiri lah kat sini, ataupun tak apa, kat sini kita study sama-sama. Okay, Black Gap Up, kenapa kat sini dia menjadi, dan sampai sekarang saya masih kumpul data, dan hari ini dia menjadi lah Black Gap Up. So sebelum ni saya punya rules mesti gap up ni white gap up. So candle dia mesti bullish lah, bukan hitam. Tapi selepas data-data yang dikumpul dan setup ni berjaya juga, so saya simpulkan bahawa Black Gap Up ni boleh jadi resistant lah. Boleh jadi resistant apabila dia dekat top lah. So kalau dia trend bullish, dia boleh jadi reversal ataupun resistant. Kita tulis kat sini lah. So Black Gap Up kan, tunjuk warna hitam. Okay, kalau time bullish, okay, bullish. Kalau ada ataupun uptrend lah, uptrend. Kalau ada Black Gap Up ni mungkin reversal. Tapi kalau di tengah downtrend, mungkin di tengah continuation lah. Okay, so mungkin setup ni menjadi sebab dia buat satu resistance kat sini, dan kalau kita tengok volume pun up lah kat sini, volume naik, volatile kat sini kan. So kita boleh tanda untuk resistance. Lepas tu dia ada buat test masa opening. Oh, ini petang hari Isnin, dan dia breakout, cuma dia tak breakout tail lah kat sini. So itu pun yang kedua menjadi sebuah pertanyaan, adakah ini betul valid breakout ataupun just fake breakout, sebab dia masih dalam below this tail kan. So kat sini ada tail, kita tanda dot. Okay, kat sini pun masih dalam, tapi dia breakout kita punya resistance lah, cuma kat sini lah ada tail. Tapi kalau kita entry dekat sini agak sedikit jauh. Kalau kita tarik dari sini, lepas dia break semua tail dalam 28 tick. So besar. Kalau kat sini nampak macam low risk lah, kalau first breakout kat sini kan, dalam 10 tick. Okay, so dia breakout high volume kat sini kan, nampak nice, high volume. Kita ada warna biru. Consolidation pun volume flat kat sini, nice. Dia breakout call 242, dan lepas tu dia terus jalan. Okay, apa lagi yang kita boleh study? Lagi satu, mungkin bila dalam candlestick pattern ada nama dia dark cloud cover kan. So dark cloud cover, tulis ni dark cloud. So dark cloud cover ni sama je macam Black Gap Up ni lah, lebih kurang. Dia, kalau Black Gap Up ni dia satu candle kan, tapi dark cover dia nak lukis macam mana boleh lukis kat sini. Sekejap, buffs. Okay, sambung. Kat sini kita ambil rectangle kan. So dark cloud cover dia ada satu candle bullish, lepas tu dia gap up. Sama macam ni ada gap up kan. Ni candle putih lah kita tanda kan. Ni candle putih ataupun candle hijau. Lepas tu dia gap up, dan dia buat
gap up kat sini kan, open gap, tapi malangnya dia buat, dia tutup gap tu dengan black candle lah. So kat sini kita tanda warna hitam. So lebih kurang macam ni lah. So dia gap up dan dia close with black candle. So sama macam dark cloud cover. Okay, apa maksudnya? So dark cloud cover ni maksudnya resistant lah, dia nak reversal lah. So dekat sini kita boleh gunakan mungkin sama seperti cloud cover yang maksudnya dia tengah buat resistant. Dan disokong oleh kat sini pun dia test sekali kan. Dia test sekali dan dia buat small tight consolidation, low volume sebelum dia breakout. Breakout pun high volume, lepas tu dia spike. Okay, macam mana kita nak hold? Okay, kat sini dia dah spike. Mungkin kita kalau kita entry dekat sini. Okay, kita entry kat sini. Kita letak cut loss kat sini. Cut loss. Okay, macam mana kita nak hold? Okay, kat sini nampak dia spike. Lepas tu volume dah low kat sini tapi masih sideways kat sini. Mungkin kita boleh naikkan trailing. Kod-kod kalau ada strong black candle ataupun volume yang spike, kita boleh exit terus. Okay, kat sini dia sideways sampai petang. Pukul 7.30. Okay, malam pun dia masih maintain atas kita punya trailing. Lepas tu okay, ada candle hijau kat sini, nampak dia rebound dengan kuat kat sini kan. So kita boleh tarik lagi trailing kat sini. Lepas tu okay, kat sini dia dah gap down. So kita boleh exit dekat sini. So macam tu je. Dan kalau kita tarik sini ke sini dapat 83 tick. Tapi kalau dia mungkin ada nampak sign awal kat sini kan, nampak sign ataupun malam tu lah, dia close malam tu, mungkin profit dia lebih besar daripada dia tunggu opening yang gap down kat sini kan. So mungkin akan, tapi walaupun tak beza jauh sangat, kalau dah follow rules, kita anggap kita punya trading tu sukses lah. So tu je. Kalau ada soalan boleh tanya. Untuk 30 Mac 80 tick, walaupun saya tak ada entry, Wallahualam.